Jom semak kesihatan kewangan. 2 tanda kewangan tuan-puan dalam paras bahaya. Cuba semak sebelum parah menjadi barah. Yang pertama, cash flow bulanan negatif. Apa maknanya? Jika gaji tuan-puan adalah RM3,000 tapi perbelanjaan bulanan tuan-puan RM3,200. Setiap bulan tuan-puan berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji RM3,000 tapi perbelanjaan tuan-puan sebanyak RM3,000 juga. Setiap bulan tuan-puan tiada duit lebihan untuk simpanan. Jadi bagaimana untuk selesaikan kedua masalah kewangan tersebut? Pastikan cash flow tuan-puan positif supaya tuan-puan boleh ada simpanan. Caranya, tuan-puan mesti hidup di bawah paras kemampuan. Jika tuan-puan hidup lebih dari apa yang tuan-puan mampu, tuan-puan akan berhutang. Jika tuan-puan hidup dengan kemampuan, tuan-puan tak akan ada simpanan. Jika gaji tuan-puan sebanyak RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki gaji RM300, tuan-puan boleh jadikan sebagai simpanan. Jika tuan-puan tidak berjaya menabung dalam bentuk duit, tukar kaedah tabungan ke dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk dibelanja. Emas pula dicipta untuk disimpan. Tanpa beli gold, tuan-puan boleh membeli emas mengikut bajet tuan-puan melalui akaun emas Gap. Belian emas rendah RM100 membolehkan tuan-puan kumpul grab emas sehingga capai target saiz emas yang tuan-puan mahu. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video Hana di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.